Lama dah aku tak tengok kamera ni. Assalamualaikum. Apa khabar warga-warga Kaizen? Kaizen Studio. So hari ni kita ada, hari ni lain macam lah. Ini hari lain macam. Ni nampak ni, apa ni? England. World Cup punya team ni. England, Chelsea, JDT. Kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi SSI lah, brother. Maknanya hari ni juara dunia akan lawan juara berturut-turut Liga Super. Ya, betul. Gila bab pai. Gila bab 1. Gila bab 1. So sekarang dalam pukul berapa Mak? Lebih kurang 11 lebih. 11.15 lah. Kita orang nak bergerak ke SSI. Macam biasa lah, tempat berkumpul sebagai weh. So kalau nampak video ni, korang nak sponsor ke apa boleh bagi tahu kan. So korang mana-mana yang bawa singgah dalam channel ni, jangan lupa like, share and subscribe Kaizen Studio. Ya. Geng, top club datang SSI top club dekat Eropah. Tapi nak tanya last season nombor berapa? Nombor 10. Top ke? Top ke? Kau jangan lupa, season sebelum tu MU nombor 10 juga. Cerita MU pasal datang sana. Mana yang nombor 10 akan datang kat Malaysia. Aduh, terpaling penat lah ni. Apa bos aku cakap kan. Asalkan dia ada video. Aduh, come on lah Mok. Cik Zul. Penat sangat kerja Cik Zul. Penat fikir. Otak yang fikir. Banyak fikir Ui, lain macam dah silent phone dah ni. Dah silent phone. Oh, tak nak buka WhatsApp group. Nasi lemak lobster JB. Guys, kita dah sampai ke nasi lemak lobster. Peace yo. Mok, lapar Mok? Lapar. Kau nak makan lobster? Tengoklah. Tengok bajet lah lagi. Tengok bajet Jangan tengok-tengok. Kita tengok game Chelsea kot hari ni. Yelah. Mana ada Chelsea biskit. Tapi biasa kita tengok dia punya iklan kan, dia cakap sambal omak-omak. Tempat orang kita tengok. So asal daripada Negeri Sembilan kan. Omak mana kita tengok nanti Omak kau. Jom. Muka lapar Driver muka lapar. Ni Pukul 3 dah bos. Lapar bos. Tak makan lagi ni. Baru nak makan ni. lobster shaking Kosong. Baru nak makan. Okey, dah sampai nasi lemak crispy Mexican. Yang ni chicken grill. Sama chicken grill. Yang ni nasi lemak telur. Okey lah, tak apa. Ini sotong. Okay, Ustaz baca doa. Bismillah. Amin. Lapar dah geng. Kita rasa dia punya sambal emak-emak dulu. Rasa sambal dulu. Kita rasa sambal. Sedap lah. Ada rasa kampung dulu. Serius, dekat sedap nasi lemak. Sambal dia dah sedap. Dia satu nasi lemak ni sedap ke tak sedap, sambal. Sambal. Dia bergantung pada sambal. Betul lah yang dikatakan diuat-uatkan emak-emaknya sambal Dalam kan. segmen apa Mak? Kaizen Sapedek Neraka. Malam ada dah kan? Hari ni nasi lemak lobster. Kita cuba combine kan. Dengan nasi Try dulu. Sambal, Nasi telur sikit. telur sikit, kacang ikan bilis sikit. Nasi berat mahal ni. Nasi ni berlemak betul. Berat mahal ya. Lemak dia tu memang rasa betul. Betul. Santan dia tu. Lemak nasi Nama dia pun sedap tak? Betul nasi lemak sedap. Orang kata tak kena tu santan. Telur pun sedap. Berlemak kan. Ini betul-betul mega. Megawati, Megatron, Mega 88. Telur pun pakai Omega. Semua dah makan. Dah licin. Penyedar dia Lancuk. tersandor.
Oh yelah, dia makan dua. Satu untuk JDT, satu untuk Chelsea. Satu singa harimau. Tiga ni wow. Oh. Stadium Sultan Ibrahim. Chelsea, mu tunggu ku datang. Chelsea. Mari Chelsea, mari bicara. Chelsea pendapat dan juga idea. Guys, kita dah sampai ke stadium SSR. buat kali ke 42,326 Kali. Ui, hari ni biru semua Dia betul-betul ada biru guys SSR nampak. Ui, gila ramai siap. Ini full house ni. Aku rasa game SL Elite pun tak sampai kapasiti yang sama. Betul. So sekarang ni memang dah full house. Kau tengok fan-fan Chelsea ramai gila tu. Ramai gila tu. Ini rasa-rasa diorang dapat tengok first E Chelsea ke tak ni? Kemungkinan tak kot. Oh tak Tak. Berani kau Aku berani. Sebab semalam dia orang dah main dekat sana. Diorang semalam lawan dengan AC Mizal. AC Mizal. Peace yo. Peace yo Peace yo. Dia sama-sama apa? Jo baru. Peace yo. So hari ni kita boleh tengok aku rasa vibe dia lain lah Mok. Lain. Lain lah. Lain betul. Ni Chelsea, ni Chelsea, ni JDT. Lain macam tu, kau tengok kereta banyak. Kau dapat tu, fan-fan Chelsea dah mula canting nyanyi-nyanyi lagu. Baik siap. Itu pun dah tukar 12 tu. Kelas kita datang kat ni je. Datang 11, dekat 12 lah. So kita tengok kejap lagi. Kita round-round dulu. Kita tengok ke mana-mana kita boleh interview. Kita interview lah. Okay. Orang daripada mana kan. Mana tahu ada daripada Kedah ke, daripada Perlis ke. Betul? Kan? Mesti orang kata peminat Chelsea seluruh Malaysia mesti datang ni. Mesti sampai punya. Tapi tu ada peminat Liverpool. Mungkin sebab Xabi Alonso kot. Xabi Alonso. Tak apa. Jom kita pusing dulu Mak. Tengok apa ada. City mana? City pun ada. Tukar Mat. 12 kali dah. Baik ini dah. Arif Aiman. Oh tak ada, tak nampak Tak nampak. Ikutkan sekarang ni dah hampir setengah jam duduk sini. Dah berapa lama duduk sini? 20 minit. 20 minit Korang daripada mana? Kakak Pulai. So korang rasa malam ni berapa Chelsea nak belasah JDT ataupun JDT belasah Chelsea? Rasa dua-dua takkan berlaku lah. Dua-dua takkan berlaku? Seri dua sama. Seri dua sama. Dia bagi adil-adil lah, leg-leg macam tu lah. Siapa skor? Chelsea bantai lah. Bantai? Kau bukan fan JDT kan? 8-0. Orang Kelantan. Ini personal lah. 8-0 mai dia minta. Dalam 6-2. 8-0. Nak balas balik yang Kelantan relay tu. Oh yang kena itu hari. Dia nak balas balik kena hantar Chelsea kan. Macam lah. Sekarang tak apalah, kita tunggulah. Aku rasa dah penat dah berdiri daripada tadi tu. Rasanya tayar bocor. So kita tunggu lagi 2 minit. Player baru sampai tu. Lambat betul. Tak tahu atau driver tinggal kunci ke apa tadi kan. Masing-masing keluar kat dalam bilik. Itu yang buat lambat. Tinggal boot. Bot dia tinggal kat dalam bilik pula. Kacau betul lah. Kau nampak tu beratur. Tapi tak apalah, hari ni kita tengok drop kau punya prediction sikit. Prediction aku tak banyak lah. Dapat 3-2 jadi lah. 3-2 jadi 3-2 jadi. 3-2. Arif Aiman 2 digit. Arif Aiman lah. Lepas tu season depan Arif Aiman main Chelsea. Chelsea sign terus. Oh, baik siap. Apa window pun masih buka kan? Masih buka lagi kan. Sign terus. Tak apa. Jom kita beratur, masuk dalam. Kita belanja korang. Shot Chelsea menentang JDT guys. Okay. Let's go. Datang daripada mana ni? Selangor dekat mana? Seri Kembangan. Memang peminat Chelsea lah. Minat siapa dalam Chelsea? Palmer. Semua Palmer lah. Rhys James. Oh ni lama ni. Minat lama sikit ni. Tak kisah. So kalau Liga Malaysia minat siapa?
JDT juga. Kampung Johor. So malam ni prediction berapa? 3-0. Bukan JDT lah. So international lah kan. Alright. So enjoy game malam ni Alright, mantap. Thank you. Abang daripada mana, Bang? Daripada KL. Datang nak tengok Chelsea lah. Tengok JDT. Tak minat Chelsea. So berapa JDT menang malam ni? 2-0. JDT menang 2-0. Siapa skor, Bang? Tak tahu lah. Janji 2-0 lah. Janji 2-0 lah. Tak kisah siapa skor Okey, Chelsea kalah. Chelsea kalah. Chelsea kalah. Ini mesti fan Liverpool tak apa Arsenal ni. MU. Ada Esteban, ada Jackson, ada Dylan, Tosin ada, Lavia ada. Ya, adalah Ada juga lah, 5-6 seperti orang dia. pasti dia. Yang lain tu dia bawa ada 19 dah. Ada 19 dengan ada 21. Ada 3. Okey, lalu Aku teruja hari ni. apa? Aku teruja. Saya tak terkentut. Kalau terkentut, dah tercuri. So hari ni kita dengar Boss of Faith, Chan bagi Chelsea goyang. Tengok ada berani ke tak ada berani dia. Ini Johor lah. Johor jangan main-main Itu macam terima tengok tempat lain tu. Parah Kat mana? Ada semua diri dah. Lama mo. Nak cari apa? Tu Andy. Banyak beli baru ini. Acu. Alamak. Jadi kita. Salam baru Zaidi. Arif Aiman nombor 10 Dia pakai nombor 10. What the moment? SSI. Macam macam dia rompau. Main lampu pula dia. Bang sana. Hai bang, kau main lampu pula bang. Tiga, dua, satu, let's go! Jonathan Silva. Jackson. Pandai lah, baik Syihan.
mana tu helmet? Arif pula tu punya tenang macam mana? Arif Aiman tu tenang macam mana? Kapten kita! Tensi kosong! Ada minit berapa ni? 19 baru kan? Dalam minit 16, 17. Kau tetek Itu kau tetek habis. solid siap. Solid ah. Dia punya counter solid. Depan dia. Berdiri Zabi Alonso. Terkejut tu. Terus bawang ni. Arribas. Oh, Arribas. Bola. Come on lah weh. Hydration break. Hydration break main-main. Minit ke 22. Minit ke 22. Hydration break. 1-0. Kau ingat workout je. Macam ni dia 1-0 ni. Takkan kalah dengan Johor kot. Takkanlah, dia satu Chelsea menang. Boleh comeback lah. Boleh. Tapi Cole Palmer, Neto, Cansedo semua tak main. Yang duduk baju putih tu dorang tu. Apa, Esteban Quenda ada. Oh. Ni mesti boleh masuk lah. Tapi sebab ada dilap tu kat dalam. Ya Allah, Dilep ni. Ni buang pergi club. Buang buat kelab lain ni. Hantar kat JDT pun boleh juga kan. Saya kelab JDT pun tak nak. JDT pun tak nak. Kau tak kat mana boleh tak nak. Hydration break macam World Cup Jangan World Cup ada hydration break. Ingat. Zahiri. Oscar Arribas. Aduh. Kalau tak ada 2 biji kamu. Aduh, ini ni. Suelme. Pergi. Offside. Offside. Happy eh? Siapa nak ambil penalti ni? Bagi di lap lah, di lap. Kalau tak gol boleh marah sikit. Okey, penalti untuk Chelsea. Julian Dilap. Oh, satu sama. Kan harapkan 2 penalti je. Itu pun Malu lah. Malu lah weh. Kau datang Malaysia. Kan kau boleh gol penalti. Apa benda ni? Apa benda ni weh? Orang marah. Sorry. So tak apa, sekarang sebelum separuh masa pertama. Sekarang ni dah minit 40 dah satu sama. Tu, kena serang balik tu. Kena balik tu. Tarik! Arif Aiman. Oi, baik. Putra, Anjo Mendes Putra. Bawa. Tak. Oh, Tosin. Wow. Tom. Play counter. Hilang. Dalam TV, pekau depan-depan tengok pun pekau. Aku jumpa dengan aku bimbing sekali. Geramlah aku. Okey, half time. Hantar satu sama. Sama. Oh. Penat aku bersorak lah. Dah apa ni? Abang ni pun dah menyirak pada dilap dengan double. Aduh, jam betul lah. Nak tukar pun tak tahu siapa ada kat luar. Welbeck pun tak main. Aduh, kacau betul lah. Tapi buat game lah untuk first half, untuk JDT lah. Kita kena puji lah. Dia boleh contain. JDT dia boleh settle down dengan masa 20 minit. Ya, dia settle down, dia relax, dia boleh control, boleh score dulu. Boleh skor dulu dalam minit ke 15. Penalti je. Apa benda ni weh? So sekarang kita santai dulu. Santai dulu. Minum dulu ada plus. Dapat video ni jangan lupa sponsor So kita jumpa dalam second half sekejap lagi.
Okey. Aku rasakan second half akan ada banyak gol yang lebih banyak. Gol lebih banyak, pertukaran kedua-dua tim. Tolong ubah position tu. Jangan letak dua striker. Combo depan Chelsea tu memang maut. Memang maut. Maut apa? Maut kena maki. Giton. Boleh lepas tak boleh lepas Oscar Ribas. Sangkut. Oh, lepas. Shoot. Jackson. Woi. Macam main futsal kawan. Arif, masuk Arif. Arif Aiman. Okey. Oscar Ribas. Hai, Zeki. Tak fall. Aku nampak JDT punya attacking lagi bahaya. Lagi bahaya, betul. Ada 2-3 chances lah. Betul? Cuma aku tak tahulah Chelsea ni apa hal. Tak, nombor 15 nombor 9 tu. Jual. Tak luar nak beli. Beli. Tak ada? Lelong. Lelong. 2.10. Mungkin ada orang beli 2.10. Dah minit 56 ni. Kita harapkan ada gol lah. Banyak sikit lah. Rugi lah datang 2 gol dia jauh-jauh dah. Tiket mahal. Dua tu. Tapi aku nak tunggu ni lah. Budrik masuk lah. Lama nak tengok dia main. Nombor Kalau dia masuk, 15 ni dia tukar. memang kayu Dia main Bayern Munich kau season lepas. Dengan Harry Kane. Tak belajar lagi. Aku pun tak faham lah. Main dengan Olise kot. Itulah pasal. Ingat lagi. Macam tak ada kaki. Tak ada. Pakai voucher lah. Dia pakai. Ini hari Chelsea datang pakai voucher penalti. Voucher penalti Dia voucher penalti. Dia memang harapkan gol penalti ke? Aku. Tapi malu lah kan. Come on lah. Kau status juara Kau dunia. saya juara dunia. Kau lawan juara 12 kali je pun. Aduh. Alamak. Itu pun nak penalti. Voucher penalti. Aduh, kacau betul. Ini bisa ada potongan 70% ni. Kanan Liam Rosinya. Bukan. Liam Diram. Apa benda ni weh? Penalti dua-dua kali ni weh. Aku datang nak tengok open goal bukan penalti weh. Baik buat liga penalti ke macam ni? Main liga penalti kat Kuala Pilah tu. 2-1 minit 62. 63 kan lebih kurang Chelsea lead dengan 2 voucher penalti, 2-2 skor daripada Dilap yang dibenci sepanjang perlawanan ni. Tapi aku rasa voucher penalti tu ada 70% potongan lah tu yang dapat 2 tu. Sekejap lagi satu lagi. Tak apalah. Dia malam ni Dilap kalau Ramai ingatkan Dilap. kalau Dilap gol hat-trick, penalti 3. Dia lagi lebih kurang 30 minit. 20 minit kita nak enjoy. Karibas. Free kick untuk JDT. Ini baru gol bukan penalti tau. Apa benda lah penalti. Dua sama. Ini betul Raja Sepis. Skor Aribas. Luar kotak bukannya penalti yang dalam kotak. Lalu lah Jackson ni. Dilap Jackson balik Itulah. Lawa. Oh, replay. Dilap apa? Betul lah. Betul yang dia ada 3 gol. 1 on goal lah. Sekarang ni memang last season menjadi jang. Malu sikit-sikit nak gaduh. Lawan JDT pun. Aduh. Nombor 9 ni lah tak ada main. Dia gaduh. Tak malu ya. Dah aku nak tanya ni.
Ini je tim yang digelar Red Card FCU. Season lepas. Sikit-sikit gaduh. Sikit-sikit gaduh. Lepas tu Sebab Red itulah Card. Asal game Red Card. Ya, Red Card FCU team. Tinggal. Esteban. Gitan. Jackson. Ya Allah, apa benda kau buat ni? Wow. Baik Sian, baik Sian. Gitan ni. Rip, buka balik Rip. Baik lagi. Anderson break tak ni? Aku nak cakap sikit lah, sikit. Bagi aku JDT play better lah. Diorang main memang sistematik, tersusun, defensif solid lah, agak solid. Dia orang punya cara dia orang bertahan. Dia orang punya defense pun bukan hal lain. Defense dia orang kan bila kita tengok makin undur cantik. Memang orang kata main all out defense sikit lah. Bila dapat diorang counter attack. Dapat bola counter attack. Bila diorang terlepas, diorang cepat cover balik. Betul. Itu yang mahal. Itu yang mahal lah. Itu yang mahal. So nampak gayanya ada lebih Nampaklah. kurang 20 minit lagi. Silap-silap JDT boleh leading lagi sekali. Lagi satu, nampaklah JDT ni kan untuk season yang akan datang ni cara permainan dia lain. Beza lah. Ni lawan dengan tim daripada Eropah. Kalau kau lawan tim daripada Europe, kau main attacking memang pelik sikit lah. Tapi orang boleh contain. Aku respect lah. Betul? AC Mizal pun kena 3-0. Nenek nak masuk. Nenek. Favorite kau ni. Mikhailo Mudryk ready nak sub minit ke 85. 3 minit je lah dia main lagi. Aku 3-2 tapi sampai 3 sama 2 kita tak tahu. Sekarang dah terjawab sampai 3 sama 2. Baru ada akal. Ada akal nak kami. Okey tak tu? Okey lah. Gol baik tu, gol baik. Gol baik Silap dekat mana? Salah dekat mana sekarang? Tak ada orang salah. Gol baik. Gol baik Defense Chelsea lah. Ya. Bagi dia ruang. Biar lah. Sayang lah. Tapi baiklah Mason. Lu memang baiklah Mason. Aku cakap, Mason kalau masuk, dapat ruang mesti dia hebat. Masalah jadi lead ni. Kalau kalah, patut ada nombor 10. Kau lawan AC Milan 3-0, tim Malaysia kau lawan 3 sama. Apa benda? Mudryk dia boleh pakai. Siapa tanduk ni? Tak, siapa yang tanduk skor tadi? Okay, kami orang masuk. Siapa gol ni? Siapa gol ni? 31. 31. Alantak lah berdiri kan dia. Sama macam game. Arif Aiman. Oh. Woi, Rep. Gol. Apa masa zaman? Berapa minit masa zaman? Okay, performance Chelsea game ni teruk ah. Yang paling teruk yang mana? Dilap. nak hantar kat mana tu? Boleh hantar JDT pun tak nak. JDT pun tak nak Lelong ke bagi free ke tak boleh ah? Tak ada orang nak Tapi kalau macam ni performance patutlah nombor 10. For what? Penalti ke? Nak Chelsea menang juga? Apa-apa pun apa? JDT menang
tunggu penalti. lagi better betul. Gameplay lagi better betul. So dalam Chelsea nak buang siapa? Nicholas Jackson. Terima kasih sekali lagi kepada semua sudi suatu awal Aha. nama saya Raja Razi. Aha. Game pada hari ni memang betul sengit, memang fight game lah. Aku rasa terkesan Terkesan. JDT Aha. main. Aha. Lagi-lagi Arif Aiman. Arif Aiman. Arif Aiman, you are such a very good player bro. Aku tengok budak-budak kira kau budak Asia, budak Asian, budak lokal. Johor, local Malaysian kau punya main dah standard kira international lah. International padu Padu memang padu bro. So untuk Chelsea, good play, but a bit disappointing pasal Cole Palmer tak ada, ada players tak ada. So yalah biasalah ini bukan pertama kali kan. Betul. Star player dah simpan lah. Betul, pre-season normal lah benda tu. Pre-season memang normal. Okay, thank But it you. was a good game. Okay. A good 3-all lah. Mantap bro, thank you. Alright guys, full time hari ni. Liga sama. Stadium pun dah kosong, orang duk tunggu player berjalan ada semua. Last kali apa pun tak ada. Ingat ada penalti ke Marshall apa pun kan? dah bang. Boleh balik lah bang. Balik. So result 3 sama. What a match daripada JDT lah. Wah memang respect lah. Respect gila kat JDT. So tak adalah orang kata rumus-rumus yang mengatakan JDT pergi friendly dekat Spain tu keputusan yang orang kata keputusan tu fake result lah buat. So kita nampak cara JDT main, orang kata apa? JDT has been JDT lah. JDT has been JDT lah. So dengan player-player baru yang dia bawa masuk, tengok diorang punya performance. Ada function lah. Lepas tu keras. Sampai koyak lah player-player Chelsea ni. Nak bergaduh pun ada kan. Nasib baik tak ada mesin jahit. Kalau ada dia jahit dia. Itu lah pasal sekarang ni game pun dah habis. Bagi aku Chelsea kena banyak buat improvement lah. Walaupun ni Chelsea B ataupun B ke C lah. Tak, bukan. Under 18 lah macam itu. Ada certain senior player saja. 2-3 player je yang senior. Tapi performance macam ni untuk lawan dengan kelab yang daripada Malaysia ni tak sepatutnya jadi macam ni lah. Tapi kita nak tengok player-player daripada macam Palmer semua tak dapat. So player-player pun orang pun masih lagi ni mengharapkan Mudrik masuk baru function Baru function. Barulah ada open goal. Yang paling menang dengan 2 gol. Tak payah sebut nama, nombor 9, nombor 15. Yes, itu boleh cuba keluarkan dia lah secara baik. Nampak tak? Player ni dia main sekejap je tadi. Satu dia panaskan badan. Oi, dia dapat baju daripada Mudrik. Oi! Kenapa kita tak duduk sana? Hai. Kalau tahu beli tiket sana. Baiklah. So, sampai sini saja vlog kita pada kali ni. Aku memang happy gila tengok first time kita tengok tim daripada Europe datang sini. Tu player Chelsea keluar. Oh, belum balik lagi. Oh, Palmer. Relax lu. Jangan balik lu. So, mana-mana yang baru singgah dalam channel ni, Jangan lupa like, share and subscribe Kaizen Studio. sampai kita jumpa dalam next video. Bye. Oh, baiklah. Sanchez, Cowil, Neto, João Pedro, Welbeck, Cole Palmer. Bila habis game, semua pulang. Cari makan Tapi tadi dia ada update ke berapa ribu player? Penonton? Dah 28,000. Ada So kau tak bagi tahu? 986. Dia cakap ke dia tulis? Tulis. Telefon. Aduh, kau tak beritahu aku mak, aku tak perasan.
Well done JDT. You ada asam. Asam mau Asam JDT. Sama. Chelsea.